Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan SPM 2022, soalan 4 kertas 2. Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi zarah P, Q, R dan S. Okey, dia ada silap sikit lah kat sini. Sebenarnya dia punya yang atas ni dengan yang dia punya tepi ni tak tally. Memang actual SPM on that year was like that. Unfortunately, dia orang adalah silap manusia kan. Okey. So, kita tengok soalan dia. Dia dah bagi dah zarah tu. Lepas tu dia dah bagi bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron. So, A, dia suruh tanya, dia tanya maksud isotop. Which is soalan yang kali keberapa dah tanya pasal maksud isotop. Betul tak? So, soalan isotop ni sangat famous. So, kena tahulah exactly what it means by isotop tu. Perkataan yang mesti ada adalah atom-atom. Atom-atom unsur yang sama. Okey. Mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron berbeza. Nampak macam semua benda kena ada kan? Yes. Basically, definisi memang begitulah. Okey. Kalau tak nak guna istilah bilangan proton, boleh gantikan dengan istilah nombor proton. Tapi partner untuk nombor proton adalah nombor nukleon. Dia tak boleh simply suka-suka tukar lah istilah ni. Alright. So, saya rasa yang tu semua orang dah tahu dah maksud isotop ni. Whether faham atau tidak, itu another story. Kenapa? Okey, kita tengok soalan B. Pilih dua zarah yang merupakan isotop. So, untuk you pilih dua zarah ini, zarah itu mesti mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron berbeza. Betul tak? So, cari je zarah yang bilangan proton dia sama tapi bilangan neutron dia berbeza. So, siapa? L dan M. Itu je jawapan dia. Boleh? Okay. Jangan confuse. Okay. Tulis perwakilan piawai bagi zarah M. Dia nak untuk M dalam bentuk AZX. So, bila dia dah bagi, dia dah sebut dah dia nak zarah tu M. Jadi, tengah dia kita gantikan dengan M lah. It's no longer X. X tu was the general one. Okay. A dekat atas ni adalah nombor nukleon. Ni, A dekat atas adalah nombor nukleon. Okay. Jangan tulis short form Saya je boleh tulis short form. Yang bawah ni nombor proton. Okey, so macam mana pula nak dapat nombor nukleon? Nombor nukleon adalah hasil tambah proton dan neutron. So, you tengok spesifik kepada M. Kalau you jenis yang careless ke apa macam tu, hopefully not. But if you are, highlight lah. Highlight ke garis ke whatever as long as you can see clearly. Ni. We are only talking about M sahaja. Alright, so M tu bilangan proton dia 6. Bilangan neutron dia 8. Jadi, if you total that one up, dia akan jadi 14. So, 14 akan duduk di atas. Because 14 adalah nombor nukleonnya. What about nombor proton dia? Nombor proton, apa definisi nombor proton? Nombor proton ialah bilangan proton dalam satu atom. So, if bilangan proton adalah 6, maka nombor proton pun 6. So, that is your answer. Kenapa saya tulis kat tepi ni? Sebab tempat dia sempit. So, you dekat sini ni 14 6. Takut tak nampak je. So that's why saya tulis dekat sini. Alright. Okey, so soalan seterusnya adalah berkaitan dengan menghitung jisim atom relatif bagi R. Okey. R ni dia bagi dekat dalam soalan dah. Kelimpahan semula jadi 24 R12 ialah 79%. Manakala 25 R12 ialah 10% dan 26 R12 ialah 11%. Hitung jisim atom relatif bagi R. Kalau tak ingat kat mana you belajar benda ni, dia adalah dalam bab 2 ni juga, tapi dah ada very last bit dekat sini. Muka surat 37 tu. So, untuk menghitung jisim atom relatif berdasarkan kelimpahan semula jadi, okay, saya letak short form jisim atom relatif bagi R ialah, okay, nombor nukleon ni kena darab dengan peratus ni. Untuk setiap satu. So, 24 kali 79. Jangan tulis persen tu.
Sebab nanti kita nak bahagi dengan 1000, sorry. Mengarut dah. 100. Okay. Oops. Tambah. Okay, apa the second one? The second one is this one. 25 kali 10. Ayo. So, 25 kali 10. Plus. Apa the third one? The third one is 26 kali 11. 26 kali 11. Bahagi this whole thing kena bahagi dengan 100. Okey, lepas tu tekanlah kalkulator. So, nanti you akan dapat 24.32. Dilarang bundar. Biar sahaja jawapan dalam keadaan itu. 24.32. Itu je, biar je. Tak payah buat apa-apa ni. Anything else. Okay. So, markah dia macam mana? Ini markah pertama. Ini markah kedua. Tapi, katakanlah tiba-tiba you pergi letak 79%, 10%, 11%. Markah pertama tu out. Kenapa? Kalau tulis persen is basically telling 24 kali 0.79. 25 kali 0.1. Macam tu. Lepas tu you bahagi pula lagi dengan 100. Tak betul dah lah. Faham ke? So you, kalau you nak letak persen, sebenarnya dia, which is tak payah pun. Tapi katalah you nak juga letak persen tu 24 kali 79%. Nanti tambah, Allah.